أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 249 ke atas yang kedua, sambung kisah Talut, Raja Talut daripada Bani Israel yang Tuhan latih dia sebagai pemerintah bagi kaum Bani Israel. Penasihat dia iaitu Samuel, raja atau Nabi Samuel, seorang Nabi daripada Bani Israel juga. Jadi kita baca dah kemarin setelah kata Talut ni bawa bala tentera dia seramai 80,000 orang untuk nak pergi perang dengan bala tentera daripada Amlakah yang diketuai oleh ketika itu Jalut ganti raja hujan kepada raja ketua dia namun Jalut. Bila nak gidah pesan Samuel kepada Talut, mu ni akan diuji dengan uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana mu nak lakah sungai tu, mu kena royak kepada tentera semua jangan duk minum air sungai tu. Maka Talut pun royaklah kepada tentera dia, jangan duk minum air dari sungai Urdun tu kecuali kalau mu ambil cebok, 2 cebok dengan tangan tu, itu dimaafkan. Tapi oleh kerana nak pergi perang tu dia berjalan yang jauh, panah pun panah dah go lagi, bala tentera dia 70,000 orang minum air tu tengok minum secara tengok. Hanya ada sedikit saja Tuhan kata yang tak minum. Hak tak minum sikit saja. Lalu tu orang hak minum tadi Talut kata mukliklah mutasab duduk dengan mutasab duduk perang dengan aku lah kerana mu tak patuh arahan, tak patuh yang diroyak oleh ketua. Ini ajaran ni kita ni ambil iktibar daripada pengajaran ni. Kalau nak perang, nak buat satu gereja, kalau tak patuh kepada ketua, maka dia akan jadi huru hara dan tidak akan jadi selamat. Ni tak patuh pada ketua, klik. Waktu klik tinggal laginya beberapa orang, 4,000 orang. Lalu tu Tuhan pun cerita lagi ayat yang kita akan baca ni, sambung dengan tu lagi. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Maka tak kalalah Talut dan juga serta sekali dengan dia tentera yang beriman sekali dengan dia, sekali dengan Talut lah hak tak minum air tadi, tak minum saya tegak, ambil dengan tangan tak apa. Lalu tu bila sampai lepas pada sungai tu naik pergi nak pergi tengok musuh depan tu ramai, dan dikenal kata bala tentera Jalut ni ramai, dan Jalut sendiri itu pun orang yang hebat, orang kuat, orang perkasa besar tu badan dia.
Maka dia ni tengok apabila tengok tentera Jalut ni Fuad Malik ni lah. Lepas tu Fuad tak boleh nak lawan. Kenapa? Kok ni ramai kok kita sikit. Lalu tu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Lalu mereka berkata, tidak hari ni, tidak kuasa dah kami ni. Kami tak kuasa ni. Tak ada kuasa bagi kami untuk nak lawan dengan Jalut dan tenteranya. Ngaku dah nampak. Nampak dah undur dah. Tak nak lawan mana. Hati orang yang tak kuat ni, bila tengok musuh dekat depan ni, Masya Allah. Masya Allah, lawan tak lagi ni. Masya Allah dah. Tapi bagi orang, setengah orang yang berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang tekak dan hati dia ni kuat, yakin di atas pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok demo ramai belah mana pun dia tak ada kuasa segar. Ni sejarah ni supalah apa nama ni yang berlaku pada Nabi kita di peperangan Badar. Mula perang orang Islam yang puak Islam ni 300 orang kafir 1000. Benar orang Islam. Ini sejarah mari apa ni? Mari nak tengok kita tengok semula. Masa Jalut hari tu pun lagu tu juga. Masa Talut ni ketika ni apa ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lahir lagi ni berlaku peperangan ni. Lalu tu bila nak lawan tu, hak setengah tu kata kita nak lawan tak boleh kerana kok Jalut ni gerebai besar jadi orang kagak kok dia ramai. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka ni akan bertemu dengan Allah. Lagu-lagu mana kita pun akan mati juga. Kita ni akan ketemu dengan Tuhan juga. Lepas tu buat mana? Maksudnya kita kena lawan lah. Jadi hari ni kita tak selalu bergerum diri sendiri, diusik diri sendiri dengan banyaknya pada tentera musuh. Kita kena lawan. Kenapa alasannya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Sudah betapa banyak dah orang yang kuat lawan ni. Kita tengok dulu banyak dah dia kata. Golongan yang sedikit dapat mengatasi benar ke atas golongan yang ramai. Jadi biasa berlaku ni. Jadi kita bila kita tekak yakin kepada Allah, walaupun kita sikit kita kena lawan. Banyak perkara dah orang hak sikit dapat benar di atas orang hak ramai. Biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, satu kepercayaan yang yakin tegak kuat bagi orang-orang yang nak pergi lawan dengan musuh ni. Wallahu ma'as sabirin. Asalkan kita ni bersabar, tekun, beriman, yakin, molek dan sabar. Kerana Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ini bagi orang yang kuat ni. Lawan belah mana pun. Apa ni belah mana pun akan berlaku, dia akan lawan juga. Inilah sifat yang ada di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab kita tak heran hari ini, bila lah kita tengok orang Palestin lawan dengan musuh Yahudi, kerana tengok dengan mata, tengok dengan adat tu tak ada nak lawan langsung. Orang tak ramai penolong, tak kuat apa ni senjata tak kuat, tapi dengan hati yang tegak, hati yang kuat, tak boleh nak buat apa juga. Walaupun guna apa ni senjata yang canggih, senjata moden, tak boleh nak buat apa. Tak, dengan hati yang pada awal tu nak beracun berhabis buat musuh mereka, iaitu dari kalangan orang mukmin, tapi nak beracun tak boleh. Kerana orang yang lawan dia tu bukan sebarang orang yang kuat iman, tekun dan lawan serta sabar nak berak
apa ni, saudara mara nak mati belah mana pun melawai. Ini adalah lumrah yang Allah campur pada orang-orang yang beriman. Untuk nak capai benda tu, kena sabar dan kena minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang kita minta kepada Allah, maka Allah akan beri kita. Kena sabar, lama pun kena juga. Mudah-mudahan dengan ayat kata yang kedua ni sama-sama kita ikut dan amal berjaya kita dunia dan berjaya kita di hari akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.